kita dah champion ke, ataupun kita masih lagi kekurangan kita semasa kita buat inisiatif ni. Kalau kita stick dengan perkara yang lama, kita akan nampak kita salah lah. Reform and transform. Reform and transform. Dia rasa improvement tu kadang-kadang membebankan. Perubahan itu membebankan. Kalau kita cerita pasal TQM tadi, kita cerita pasal Assalamualaikum semua, bersama dengan saya Nur Umairah binti Muhammad pada hari ini dalam podcast kita yang pertama, Next On, yang mana podcast ini dibawa khas oleh Space UTM. Dan juga pada hari ini kita nak kongsikan, nak kupaskan kata orang tu topik yang menarik bersama tetamu jemputan kita. Dan juga yang paling best, jangan lupa kawan-kawan yang lain untuk saksikan kita punya podcast di saluran rasmi Facebook kita di Space UTM dan juga di YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan turn on notification ting. Okey, bersama dengan kita pada pagi ini tetamu jemputan kita yang orangnya agak legend di Space. Diperkenalkan Encik Rosniza bin Ma'ruf, iaitu pengurus besar bahagian kualiti dan risiko. Okey, selamat datang Encik Zam. Selamat datang pula. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Terima kasih kan dijemput. Sihat Encik Zam Alhamdulillah. Dan juga sebenarnya hari ini kita bukan sahaja ada tetamu yang hebat untuk kita punya podcast yang pertama, untuk kita kick off kita punya podcast. Dan juga sebenarnya pada hari ini kita ada topik yang pada saya agak dekat pada kita sebagai seorang staff Space UTM, kan? Dan juga tanpa kita melengahkan masa, marilah kita menjemput the legend one dekat Space UTM, Encik Rosniza. Hai. Hai dia. Legend lah. Waktu saya sekolah rendah, awak dah kat sini. Tapi kita tak naklah spill dirty umur pula. Saya muda lagi. Mestilah. Lebih kurang sama je kita. Tengok janggut pun tahu. Kan lah. Apa pun Cik Zam, selamat Hari Raya Cik Zam. Ya, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Boleh tak saya nak bagi salam dulu? Boleh. Assalamualaikum. Sila. Selamat Hari Raya jugalah kepada siapa yang menonton. Terima kasih Puan Umairah sebab menjemput saya hari ini sama-sama untuk sesi apa ni tadi? Next On. Yang podcast yang dibawakan khas oleh Space UTM. Okey. Dan Cik Zam merupakan tetamu pertama. Kita nak kick off kita punya podcast yang pertama dengan Cik Zam dengan topik yang menarik. Cik Zam. Oh, ya ke? Iyalah. Susah juga ni. Bawa topik menarik tak hari ni? Kita tengok apa yang ditanya, kita jawab. Kita sembang je lah apa kita nak sembang. Ikutlah. Kita jawab. Kita cuba jawab lah. Kita cuba. InsyaAllah. Cik Zam. Dan Cik Zam, tahun ni raya mana? Saya nak cerita raya ni kan orang mesti kata tak jam ke, macam tu lah. Kita dah boleh bajet dah kat mana saya raya kan. Jauh lah tu kan. Okay, so Cik Zam, kalau kata Cik Zam ni sangat familiar. Kalau kata sekarang ni dekat Space, Cik Zam sangat familiar dengan kualitinya, dengan pengurusan risikonya. Jadinya kita pasti anda semua dapat teka yang kita punya topik hari ni kita nak bawa berkaitan dengan kualiti. Okay, itulah dah dibertanggungjawabkan begitu sejak tahun 2020 sampai sekarang. Kita macam saya ni dibertanggungjawabkan untuk melihat pengurusan kualiti dan pengurusan risiko di Space lah. Tapi sebelum tu adalah skop-skop urusan yang lain dalam pengurusan akademik. Betul. Jadi bila kita dah tengok kualiti ni nampak macam keras, tapi sebenarnya saya enjoy je. Kan, enjoy je. Betul enjoy. Kita kena enjoy dengan apa yang kita buat lah Cik Zam. Tak kira kerja apa, tanggungjawab apa pun Cik Zam supaya kita boleh deliver kerja kita dengan baik lah. So hari ini kita nak bawa topik berkaitan dengan TQM, Total Quality Management. So first, sebelum kita nak mukadimah, mesti orang semua nak tahu apa tu TQM, Cik Zam. Tadi dah sebut lah, TQM tu kan Total Quality Management. Itulah macam TQM. Apa yang totalnya? Apa yang nak kena kualitinya? Apa yang nak diuruskannya? Kalau kita direct translation, kita tahulah total maksudnya menyeluruh ataupun keseluruhan lah. Quality ni saya ingat dalam banyak sesi saya punya talk saya sebut quality ni adalah penentuan tahap kepuasan pelanggan. Maknanya kita nak tentukan kita berkualiti ke tidak, kita kena tengok respon daripada pihak pelanggan kita atau stakeholder kita, pemegang taruh kita. Dia kata kita okey ke tak. Barulah kita tahu kita punya level pada tahap mana. Itu quality lah. Dari sudut management ni saya ingat semua orang faham lah, maknanya menguruskan dengan cara yang
macam mana. So kalau dalam total quality management nak menguruskan dengan cara yang berkualiti lah. Bila kita lihat pada kualiti, maknanya pengurusan itu akan fokus kepada proses-proses, pembangunan sistem-sistem yang integrated, dan juga sangat-sangat penting management ni melibatkan kita manusia, betul tak? Betul. Bila kita kata nak mengurus, siapa nak mengurus ni? Manusia lah yang menguruskan. So management tu terkait dengan kita, iaitu manusia lah. Alright. So itulah secara umumnya bila kita sebut total quality management, maksudnya kita secara menyeluruh melihat pengurusan kualiti tu, termasuklah penglibatan manusia-manusia yang menguruskannya. Ya, tabik-tabik urus kerja dan sebagainya. Betul. Kan Cik Zam? Betul. Cik Zam, kalau Cik Zam tengok Cik Zam ni, kita punya dekat, Cik Zam antara yang lama dekat Space lah. Adakah TQM ini dekat Space, adakah sudah kita kata macam kita dah champion ke, ataupun kita masih lagi dalam proses kata orang tu mungkin baru level 1, level 2, level 3 nak kita sebenarnya dari sudut pengurusan kualiti kita, alhamdulillah kita telah mendapat persetujuan ISO 9001/2015. Since sebenarnya kalau ikutkan ISO 9001 ni, Space ni telah perolehi sejak daripada tahun 2026 lagi. Cuma kita rebrand kita punya dengan 9001/2015 bermula tahun 2019. Itu dari sudut sistem pengurusan kualiti, dan kita diiktiraf menguruskan secara berkualiti. Cuma bila kita sebut soal TQM, Total Quality Management, sebenarnya apa yang kita nak lihat forward adalah adakah manusia-manusia ataupun orang-orang yang berada dalam kita punya organisasi ni dah menguruskan mengikut seperti mana sistem itu, dan dia membudayakannya tanpa disuruh pun dia dah faham contohnya. So total quality management ni sebenarnya dia akan kalau di Space ni kita pada tahap masih ke arah total quality management. Walaupun kita telah berpengalaman dan telah ada track record yang baik dalam quality, tapi kita masih lagi mempelajari bagaimana nak menjadikan kualiti itu sebagai satu budaya kerja yang adapt by semua orang, daripada level yang paling atas, CEO kita, pengarah-pengarah dan sebagainya, dekan dan sebagainya, sampailah ke level yang paling bawah. Termasuklah kita punya kawan-kawan driver, kita punya kawan-kawan PAR dan sebagainya, faham bagaimana nak menguruskan kerja mereka secara kualiti, yang berkualiti lah. Bila kita cakap tentang TQM juga kan, kita akan kita percaya bahawa bila kita sentuh TQM ni, dia akan ada berkaitan dengan perubahan kerja ke, perubahan mungkin pada ketika dahulu proses kerja dia dulu tu betul, tapi bila dah makan tahun kan, bila adanya perubahan polisi ke, perubahan SOP ke, kerjanya akan berubah, proses itu akan berubah. Tetapi kalau kita stick dengan perkara yang lama, kita akan nampak kita salah lah. Kan? Jadinya di pandangan Encik Zam jugalah kan, kalau lah kata TQM itu, kita ke arah TQM itu, adakah kita punya staff kita ni, dia dah bersedia ke arah perubahan? Inilah, kita tengok gini. Dari sudut total quality management ni, sebenarnya dia tidak ada sangat banyak perbezaan dari sudut teknik, panggil keedah dan sebagainya. Dia bukan isu itu. Apa yang dilihat dan ditambah dalam total quality management ni adalah kefahaman dan pembudayaan terhadap kualiti itu. Yang itu sebenarnya yang kita nak tekankan. Tapi dari sudut melihat dari sudut kualiti proses, kita dah ada cara kerja yang betul, cara kerja yang baik. Yang itu proses-proses kerja, sistem pengurusan kerja, yang itu semua telah dinilai dalam sistem pengurusan kualiti ISO 9001. Dan yang seterusnya kalau kita lihat dalam ISO 9001 tu dah menekankan pun soal CQI. Ataupun penambahbaikan berterusan kan. Maknanya setiap benda yang kita buat, kalau hari ni kita buat macam gini, besok kita kena lebih baik, besok kita lagi baik daripada semalam kan. So maknanya kita sentiasa ada improvement. Itu dia sebut total quality, CQI lah, continuous quality improvement dalam ISO. Yang tu kita dah tahu pun. Betul Tapi kadang-kadang bila kita cakap kita ada improvement ni kan Cik Zam, kadang-kadang ada staff ni dia macam dia rasa improvement tu kadang-kadang membebankan. Perubahan itu membebankan. Alright. Sebab tu kalau saya sambung sikit lagi dalam ISO tadi,
CQI tu perkara pertama kita tahu. Yang kedua, kita tengok kepada proses kerja. Kebanyakan kita sebenarnya kita rasa bukan kita rasalah, kita asingkan penulisan proses kerja tu daripada kerja kita. Seolah-olah proses kerja ataupun prosedur ni untuk ISO. Jadi untuk tujuan ISO je lah. Betul. Maksudnya bila nak ISO barulah cari dokumen masukkan dalam tu untuk report. Tapi kerja kita buat cara lain. Okay. Faham. Sebenarnya kalau dari sudut ISO ni, kalau yang kita sepatutnya laksanakan adalah kita kena faham kerja kita. Itu yang pertama. Manusia lah. Bila kita diarahkan buat kerja, kita tahu tak apa skop kerja kita, apa tanggungjawab kita dan level mana yang kita boleh bagi keputusan ke, kita boleh bagi pandangan ke, kita berada di level mana. Jadi kat situlah berada pentingnya struktur kerja yang struktur organisasi yang jelas, kemudian struktur governance yang jelas. Barulah setiap orang dalam organisasi tu dia akan faham kerja dia dan apa kuasa dia. Sebab governance membawa kuasa, struktur membawa kerja, punca kuasa di situ lah kerja kan. skop dia. Jadi kalau contohnya antara yang kita nak highlight dalam TQM, salah seorang ataupun siapa dalam kita punya organisasi ni, dia tidak faham akan kerja dia. Contoh dia ni baru kerja ke atau dia dah lama kerja, dah buat kerja tu bertahun-tahun, tapi dia pun tak faham apa dia buat. Patutnya macam mana tu? Itulah sebenarnya merisaukan, yang betul. tu yang kita merisaukan. nak bawa dalam bentuk total quality management. Kalau dia tak faham kerja dia kena confirmkan kerja dia apa. Bila dia dah confirm kerja dia apa, dia kena confirmkan macam mana cara nak buat kerja. Betul. Jadi daripada situ dia akan tengok balik pada prosedur kerja yang berkait dengan kerja dia tu, adakah prosedur tu dah ditulis dengan betul. Kalau prosedur tu yang salah, betulkan prosedur. Kita yang buat prosedur. Bukan prosedur buat kita. Okey, contohlah kan. Jadi orang dulu mungkin dah sediakan cara kerja begini mengikut cara lama dan sebagainya. Tapi dengan involvement dengan IT, dengan AI dan sebagainya, sistem pun semua dah tak ada manual. Macam contoh kita nak nak sorting kertas pun tak perlu lagi sorting manual kan, semua dah pakai mesin. Jadi mungkin prosedur itu ditulis pada ketika dulu. Jadi kita kena faham kerja kita yang update prosedur tu, buatlah ikut apa yang kita buat yang sebenarnya. Okey. Itu cut off yang pertama. Bila dah buat pembetulan kepada prosedur kita, dia akan datang improvement dari masa ke semasa yang kita sebut CQI tadilah. Betul. Apa dia? CQI contohnya, okey, dalam tahun ni kita buat macam ni. Tapi tiba-tiba ada beberapa arahan daripada top management atau arahan daripada kementerian dan sebagainya. So the new standard macam ni. Jadi kita akan tengok balik adakah sesuai dengan pelaksanaan semasa. Kalau tidak, kita kena ubah lagi prosedur kita. Contohnya macam itulah. Tapi benda-benda ni biasanya jarang berlaku. Apa yang berlaku biasanya adalah bila immediate boss kita, manager kita cakap, you buat kerja ni saya rasa you boleh cepatkan lagi lah. Kan? Daripada you buat macam ni, you kena 3 orang, mungkin seorang pun boleh buat, tapi kita cut yang ni tak payah, yang tak payah, yang tak payah. Contohnya kan. Yang ini maksudnya kita cuba improvise kita punya efficiency. Instead of 3 people, 1 people, seorang je dah cukup. Contohlah. Betul. Itu satu perkara. Satu lagi, kita rasa you buat seorang-seorang tapi okey, tapi saya rasa lambat sikit lah. Kalau you tak buat yang ni, tapi output dia masih sama, mungkin you boleh buat cepat sikit. Dalam masa 3 hari ke, you boleh mungkin 1 hari dah boleh siap. Contoh itu pun kita kena ada rasa untuk improve kerja-kerja kita, nak improve kita punya efisiensi. Jadi sebenarnya kesan pelaksanaan TQM ni yang paling jelas adalah improve efisiensi dalam kita menghasilkan output lah. Encik Izan rasa kan tadi Encik Izan cakap lah ada zaman kita sekarang ada AI lah macam-macam kan Encik Izan kan zaman-zaman sekarang ni kecanggihannya. Adakah AI ni mempengaruhi TQM kita? Okey. Dia sebenarnya sebab tu saya cakap tadi, AI mempengaruhi manusia tak? Mempengaruhi lah kan. Mempengaruhi, tapi by right kita lah yang control. Kita yang lead benda tu, bukan benda tu lead kita. Dia tak ada jiwa, kita yang ada jiwa tu. Ya, itu yang sepatutnya. Tapi sekarang ni ada orang dia rasa AI tu dah lebih cerdik daripada dia. Ramai orang berasa begitu pun pasal apa-apa je tak tahu ni tanya AI. Okey. So sebenarnya tak salah pun begitu. Oleh kerana itu adalah sumber, seperti mana dulu-dulu pun, untuk kita nak tahu sesuatu perkara kita akan bertanya. Jadi AI ni menjadi satu sumber tempat kita bertanya. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita dah tahu dan kita dah dapat jawapan tu, kita kena sahkan jawapan tu betul atau tidak.
Sebab tu lah kalau kita cerita soal kita fokus pada contohlah kan. Ini cerita sikit. Contoh macam perawi hadis. Kita kena sahkan hadis tu daripada mana contohnya. Betul. Kita kena ada pengesahan. Bukan setakat kita terima bulat-bulat saja. Jadi apa yang menyebabkan manusia ni jadi lemah apabila dia ambil secara bulat-bulat apa yang dia dapat. Kebergantungan pada benda tu sangat sangat bergantung. Walau bagaimanapun yang kita nak highlight adalah implikasi teknologi kepada manusia tu memang ada. Pasal orang ni buat untuk kemudahan kepada kita bekerja lah. Jadi bila kita kata dengan adanya AI atau dengan adanya perolehan info yang lebih cepat, sepatutnya kerja kita akan jadi lebih cepat. Dan mungkin ada sebahagian daripada proses-proses dalam prosedur kerja kita tu kita dah tak buat lagi sebab kita dah dapatkan satu input yang lebih cepat. Jadi yang itu saya cakap tadi, kita akan lebih efisien dari sudut kerja dan kita kena baiki, kena betulkan sebenarnya prosedur kerja kita tu. Okay. Sebenarnya mungkinlah antara orang rasa terbeban soal pengurusan kualiti bila kita nak sebut lagi penyeluruhan atau total quality management. Dia akan rasa dia perlu sit ataupun duduk memberi fokus untuk penyediaan dokumen. Betul tak? Betul. Nak sediakan dokumen, nak sediakan bukti bagi menjawab audit. Betul. Tapi sebenarnya kalau itu merupakan amalan kerja kita, dia tak perlu pun disediakan. Dia memang dah ada di situ. Bila orang datang nak audit dia, datanglah kita dah ada dah benda tu. Dia contoh macam orang nak datang raya rumah lah Puan Merah. Kan, orang nak datang raya rumah kita. Kan? Kalau rumah kita dah memang macam tu kedudukannya, contohnya kan. Jadi mungkin kita tak adalah rasa macam orang nak datang je kita nanti dululah saya nak kena banyak kerja lah nak kena kemas sama je tu. Nak kena kemas sana kemas sini, sorok sana sorok sini. Sorok sana, tapi kalau memang ruang tamu kita tu macam kita punya studio podcast kan dah ready cantik macam ni kan. Jadi kita datang tu orang nak datanglah tak ada masalah pun. Macam itulah. Jadi sebenarnya konsep audit ataupun lawatan untuk melihat keadaan sebenar pelaksanaan sama macam datang raya rumah lah pada saya. Okey Cik Zam, tadi kalau kita tengok daripada kita punya perbincangan yang mana kalau kata kita pasal TQM ni dia lebih kepada improvement lah. Kalau kata mungkin servis tu kita nak kurangkan error kita kan kalau kita bagi servis. Lepas tu kalau kata ada pelanggan kita nak ambil feedback pelanggan yang baik supaya kita dapat improve lebih baik. Tapi percayalah bahawa kita dekat semua, bukan dekat space je saya percayalah, dekat semua tempat mana-mana majikan pun akan menghadapi bahawa ada sekumpulan ataupun segelintir staff mungkin dia rasa macam alah tak payahlah nak improve banyak-banyak sangat kan sebab aku buat kerja sekarang ni pun ada je result, ada je laporan, boleh je settle je kerja. Jadi macam mana dengan apa kita nak, maknanya pandangan kepada orang yang kumpulan yang sebegini. Ini pandangan saya ke atau kena bagi pandangan lah kan? Kena bagi pandangan lah. Okay. Alright, pada saya lah dalam urusan kerja ni, dia kadang-kadang memang ada kawan-kawan kita ni dia reluctant untuk berubah. Ya, saya setuju, saya sangat setuju. Dia sebenarnya isu dia reluctant atau menolak daripada berlakunya perubahan dalam kehidupan dia. Okay, sebab bila kita kata kena ubahkan proses kerja, mungkin berlaku perubahan dalam kehidupan dia lah. Betul. Sama ada mungkin beban dia ke. Cuma pada pandangan dia sebagai individu, dia tengok benda ni CQI, Continuous Quality Improvement, maknanya menambah baik proses kerja, ataupun dia tengok sebagai benda yang mengurangkan atau pada pandangan dia memburukkan lagi kerja dia. Faham. Jadi tambah beban lah tambah beban dan sebagainya. Jadi oleh itu mungkin top management rasa ini CQI. Tapi dia rasa benda ni menyusahkan hidup dia. Jadi dia tak nak buat. Okay. Cuma kita kena faham dari sudut konteks governance kerja. Bila kita kerja, maknanya kita ada bos. Apa-apa sebenarnya adalah tanggungjawab bos kita. Bukan tanggungjawab kita. Betul. Semua tanggungjawab adalah pada nombor satu. Kalau kita ada dekan, tu tanggungjawab akademik kepada dekan. Betul. Okey. Tapi bila kita kata kerja kita sebagai dalam urusan akademik ni, kerja kita ni sebagai kerani akademik kata sebagai kerani akademik. Jadi sebenarnya kita kena buat kerja mengikut jurisdiction kerja kita.
iaitu sebagai Kerani lah. tadi ni lah. Maknanya skop kerja kita apa kena jelas. Yang kedua, kuasa kita apa. Takkan kita tahap mana je kerani kuasa kita, tapi kita kena jawab semua persoalan-persoalan permasalahan student macam kita dekan. Tak boleh lah. Ya, tak boleh lah. Betul lah. Itu satu. Kan? Mana kita kena faham benda tu dulu. Sebab kita faham itu, dalam kita buat kerja kita tadi, kita ada kita punya guideline ataupun kita sebut sebagai prosedur lah. Prosedur kerja kita lah, prosedur SOP kita lah kan. Jadi prosedur ni sebenarnya tadi pun saya dah sebut, prosedur ni kita yang buat. Okay. Jadi kalau align dengan adaptasi teknologi sekarang dan sebagainya, sepatutnya kerja kita lagi senang, lagi mudah. Pasal kita dah pakai sistem, kalau dulu manual. Lepas tu kita dah boleh dapatkan input-input ataupun kata pandangan daripada AI. Kalau dulu kena fikir sendiri. Betul. Kan? Jadi sekurang-kurangnya ada proses-proses kerja yang mungkin dah perlu diringkaskan, disingkatkan dari segi prosedur itu. Cuma saya faham soalan Umairah ni. Dia boleh buat kerja dengan baik. Output kerja pun okey. Betul. Cuma masalah dia satu je. Dia tak nak commit dengan dokumen-dokumen kualiti. Itu je. Bila cerita kualiti, maknanya prosedur tadi kena ubah. Lepas tu, bila nak audit, dia kena dokumen-dokumen yang kena kena ada dokumen, kena ada bukti, dia buat dan sebagainya. Betul. Okey, contoh bagaimana kita nak buktikan kerja kita okey. Dan bagaimana kita nak buktikan output kita kepada pelanggan kita okey. Bagaimana? Saya tanya balik ni. Alamak. Maksudnya kita kena ada bukti, kena ada bendanya yang kita tunjuk. Evidennya lah. Evidennya. Laporan-laporannya ke, dokumen-dokumennya. Kalau kita cakap dengan bos kita pun, bos kerja dah siap. Mana kerjanya? Mana kerjanya benda kan? tu yang sebenarnya kita kena rekodkan dan kita simpan je masuk sebagai dokumen kualiti. Kan? So samalah macam orang nak datang rumah kita beraya kan. Betul tadi tu. Betul kan? Datang rumah kita beraya, maksudnya kita kalau rumah kita dah ready macam itu, kita dah ada pembudayaan yang baik dari sudut mengurus selia kita punya ruang tamu. Anytime orang datang rumah kita yang datang je lah. Yang sorok tu sorok kat bilik kan. Tempat-tempat lain. Tapi ruang tamu anytime nak datang silakan. Betul. So sekarang ni isu dia sekarang ni macam contohnya ruang tamu kita tak okey. Itu yang dia rasa penat untuk mengemas. Nak contohnya ada ruang-ruang nak kena tampal orang panggil wallpaper ke sebab cat dia tergelupas ke kan. Benda-benda macam tu dia akan rasa penat lah. Tapi sebab tu lah kita nak bawa TQM. TQM ni sebenarnya dia terkait dengan manusia. Supaya manusia tu sentiasa membudayakan kualiti. Betul. Orang yang dalam sistem tu, dalam sistem dalam urusan kerja tu, dia sentiasa membudayakan kualiti. Kalau dia tidak sentiasa amal atau tidak sentiasa membudayakan, itu dia akan jadi penat. Bila sekali nak buat, jadi penat lah. Betul. Semua nak longgok satu masa. Okey, saya walaupun Umairah tak tanya, saya nak bagi satu senario lagi. Okey, silakan. Tadi dia tak nak buat buat CQI sebab dia rasa menyusahkan dia. Beban. Banyak benda nak kena prepare. Satu lagi, dia tak ada masa. Maknanya kita boleh kata staff kita ni full swing, memang kena balon buat kerja je. Bila masanya nak simpan-simpan dokumen dan sebagainya kan. Ini pun saya setuju jugalah. Betul. Kita ada dalam senario itu. Jadi yang inilah sebenarnya jika kita memang perlu buat kerja ikut sistem kita. Contoh kita diarahkan kerja, kita buat kerja, and then last kali kita kena simpan bukti kerja kita tu. So maknanya selagi proses tu tak sampai simpan rekod bukti kerja kita tu, kita sebenarnya tak boleh buat kerja lain. Bos kita kena faham lah. Jadi bila berlaku tengah-tengah buat ini, buat tu, tengah ni buat tu. Jadi kat situlah berlakunya timbunan di mana dokumen-dokumen atau ni semua bersepah-sepah tak ada kita nak rekodkan dengan baik. Kadang tak dan habis yang ni, diberi satu lagi ni. Tak habis dan yang ini, tambah lagi yang ini. Ataupun kalau macam tu, itu yang kena OT tu. Kan kadang boleh ke OT? Kan kena OT kan untuk settlekan benda ni je. Betul. Maknanya bagi specific time lah. Tapi sebenarnya apa-apa pun saya rasa semua orang setuju. Semua orang nak kerja dia tu baik, lebih dan lebih baik, dilihat baik, dan dia boleh buat sesuatu yang lebih baik masa yang akan datang. Saya rasa semua orang nak macam tu. Cuma kekangan-kekangan ini yang kita perlu ambil kira dalam proses TQM. Kita tu cakap tadi, di space sendiri kita dalam proses menambah baik perkara ni. Pertama yang kita tengah kempen sekarang ni adalah kefahaman bahawa semua orang nak ke arah kebaikan. Dan semua orang nak bersetuju ke arah CQI, penambahbaikan berterusan. Yang tu dulu kena set dalam jiwa kita lah. Encik Jam, kalau saya
minta maaf kalau kata dia agak sensitif, tapi kita pernah saya rasa di Space kita pernah beberapa kali cuba untuk mengadakan perubahan daripada segi strukturnya, governance-nya. Kalau ingat dulu pun, saya minta maaf kalau ini agak sensitif, tapi ini just sekadar untuk kita nak share kan supaya benda ni sebagai satu real, discussion the kita. real scenario. Ya, betul. Even dahulu pun saya rasa mungkin back to 2023 ataupun 2024 mungkin kita ada buat satu lean management yang saya rasa mungkin one of the tool kepada kita TQM kita tu kepada yang lebih baik. Maknanya kita nak buat kerja itu, proses kerja itu berjalan dengan lebih baik kan. Kita nak berpusat pada ketika itu. Dan tetapi pada ketika itu kita nampak lean management itu kita dah ada framework, kita dah ada formula, resepinya, tapi execution, perancangan itu macam mana nak menjalankan itu kita nampak tiada pada ketika itu. Mungkin sebab saya percaya pada ketika itu adalah di bawah Encik Izam lah, one of the orang yang kata tu menjalankan kita punya lean management tu. So pandangan Encik Izam sendiri, adakah ini lean management itu macam nak menembak ni? Tak, saya tak tembak. Tak tembak. Cuma ni perkongsian kita. Sebab adakah tadi kan di bawah Cik Zam ni, memanglah saya di bawah. Ya, sebab saya ingat pada masa tu kan kita letakkan kan. Banyak sangat soalan tu. Nak kita nak explain. Lean management itu adakah sebenarnya dia adalah TQM yang lebih baik, tetapi kenapa ianya tidak berjalan? Okey. Macam tu. Dia begini. Lean management ni dia adalah satu systematic method atau kaedah untuk buat sesuatu tu panggil macam mana kalau ada banyak perkara buat benda yang sama, kita cuba nak menyelaraskan dia, memusatkan dia, integratekan dia. Itu yang terkandung dalam lean management lah. Dan sebenarnya benda ni memang sangat sesuai untuk dibuat. Betul. Untuk kita punya organisasi macam pusat-pusat akademik macam kita Space terutamanya. lah. Saya setuju. Sangat sesuai. Cuma kenapa benda tu tak berjalan? Itu maksudnya tadi kan. Dia memang satu metod yang bagus. Inisiatif datang daripada BPKR lah, Bahagian Usaha Kualiti dan Risiko untuk cuba implementkan perkara tu. Betul. Tetapi pada ketika first kita shoot soal lean management ni, ada timbul macam yang tadi disebut oleh Puan Umairah lah. Maksudnya ada kawan-kawan kita ni, dia rasa kerja dia di pusat-pusat yang berkenaan tu dah okey. Jadi dan dia merasakan kerja-kerja di pusat-pusat bahagian tu tidak sama antara satu pusat dengan pusat yang lain. Jadi sebenarnya dalam inisiatif lean management, kita bukan tak terima yang kata ada perbezaan antara department, bukan, kita terima itu. Betul, kita faham kita nature terima. kita tu. Jadi kita cuma nak selaraskan je. Integrate mana yang boleh. Kita nak cari satu titik sama supaya dia lebih efisien dan lebih jimat tenaga. Dan sebenarnya untuk makluman, lean management tu memang salah satu metod yang juga terkandung di dalam TQM. Sebab metod di situ adalah nak libatkan orang. Memang diorang kena terlibat dalam membangunkan lean management. Jadi itu kaedah atau inisiatif yang beramai-ramai. Maksudnya perlu ada tim. Tapi inisiatif yang awal yang saya sebut tadi, yang peringkat individual ni, individual ni yang sebenarnya dia kena commit dulu kepada penambahbaikan. Dia kena commit, dia kena faham kerja dia apa. And then dia nak betulkan kalau ada kerja-kerja dia tu dia buat tak sama dengan prosedur, bukan salah dia atau bukan salah prosedur. Compare balik. Lean management sendirilah kan, compare balik yang mana yang sebenarnya yang terbaik. Adakah kita punya kesediaan staff kita dia tidak bersedia untuk ke arah TQM yang kata kita panggil tu untuk lebih baik, ataupun memang ada kekangan saya sebab saya pun di pusat akademik, saya pun nampak bahawa kita ada perbezaan di setiap pusat untuk menjalankan program masing-masing lah. Tetapi saya pun percaya bahawa mesti ada satu titik sama yang menghubungkan kita sebagai pusat-pusat akademik. Kalau Umairah ingat yang masa kita buat inisiatif lean tu, kita cuba lean kan banyak proses. Tapi proses yang paling hampir di lean kan atau diselaraskan adalah urusan exam. Exam, betul. Kerana urusan peperiksaan ni dia seolah-olah sama je. Kena menyediakan soalan, kena simpan soalan, cetak soalan, kemudian diuruskan peperiksaan, diuruskan markah dan disahkan markah. Sama. Jadi
proses-proses ni semua orang nampak sama dan saya rasa keempat-empat pusat ni pun telah bersetuju pun nak menyelaraskan urusan exam saja pada ketika itulah. Nah, jadi mungkin perkara ni belum sampai orang kata apa tu tahap yang matang. Dia dalam kita punya pemerhatian lagi supaya mereka-mereka yang terlibat dalam urusan exam ni dikumpulkan dan dijadikan satu, mungkin department yang menguruskan exam sahaja. Gitulah. Tapi benda ni saya ingat akan datang benda ni akan berlaku juga. Pasal dia adalah satu benda yang baik dan boleh menjimatkan ataupun mengurangkan staff lah dari selepas learning management kita didatangkan dengan satu lagi yang di mana BPA, di bawah BPA juga kita yang pada masa itu kita melihat bahawa dia sama kaedah lah ni, sama kaedah method dia untuk ke arah yang lebih baik dan juga masa tu kita nampak dia dah menyusun dia punya kerja sectionnya itu supaya lebih integrate. Kita nampak, cuma mungkin saya setuju dengan Cik Zam, kematangan untuk framework itu dilaksanakan, dia mengambil masa. Itulah sama ada staff yang tidak ready, kita kena ambil contoh-contoh juga yang reluctant Okey, kita tengok daripada layer mana masalah ni timbul. Okey, jadi bila kita nak buat sesuatu perkara, kita nak integratekan sistem dan sebagainya yang mana merupakan elemen juga dalam TQM ni, sebenarnya memang pihak-pihak yang terlibat ni daripada leadershipnya daripada atas sampailah pihak pelaksana operational person memang kena involve. Okey, involve maksudnya saya tak sure lah, mungkin antara kekurangan kita semasa kita buat inisiatif ni pihak operational bincang sama operational saja. Pihak management bincang level management saja. Jadi integration tu perlu. Itu pun kita cakap tadi, communication pun salah satu elemen dalam total quality management. Supaya apa yang dihasilkan oleh management sampai kepada kita punya yang operational, yang bawah apa yang dihasilkan oleh operational, dia highlight apa isu-isu dia akan pergi kepada atas. Kat sini timbul bila nak menyelesaikan masalah, kita akan pergi kepada asas masalah atau basic ataupun punca masalah. Kita tak kacau semua tempat. Okey. Jadi sebenarnya sebab tu dalam lean management yang berkenaan kita cuba inisiatif kita tu, kita tengok yang paling sesuai untuk kita leankan pada kita adalah peperiksaan. Bagaimana kita buat keputusan tu? Sebab kita rasa itu antara perkara yang boleh menyelesaikan satu masalah. Masalah apa? Masalah ramai-ramai orang di peringkat pusat masing-masing menguruskan peperiksaan. Tak cukup orang nak jaga exam. Instead kalau kata setiap pusat ni ada beberapa, ada katakan 5 dah 20 orang. Mungkin hanya 10 orang saja diperlukan untuk urus peperiksaan. Contoh macam itulah. Apa-apa pun kita doa yang terbaik untuk itu supaya inisiatif-inisiatif ke arah quality improvement ni dipersetujui atau bolehlah diterima pakai oleh kedua-duanya, level management dengan level. Dan juga kalau kita melihat Cik Zam baru-baru ini dalam aspirasi dekan pun dia banyak kali highlight reform and transform, dan beberapa kali dia highlight perkataan begitulah. So maknanya memang kita pun, saya kalau di pandangan saya pun bersetuju bahawa di pandangan dekan ada beberapa perkara di space yang perlu ditambah baik dan juga ditambah baik itu daripada segi mana mungkin perubahan-perubahan itu diambil supaya ditambah baik. Sebab kita kadang-kadang ni kita ni bukanlah terikat, maknanya kita memang kena follow pihak universiti. Bila pihak universiti buat contohlah pengurusan akademik yang begini, kita pun kena buat begitu sebab kita akan pergi ke senat yang sama, kita akan membentangkan perkara yang sama. Jadi bila kita tidak membawa perkara yang sama, Encik Zam dia akan melihat kenapa space lain. Contoh paling simple laporan. Macam luahan perasaan pihak akademik ni. Tidak. Bukan secara person, tak tujuan peribadi. Faham. Cuma kita nampak, sebab kita nampak senario dan kita duduk di senario tersebut. Pengurusan akademik kita buat ni lah di space kan. Dia tak boleh lari dengan kita punya mothership, iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Itu satu, iaitu benda asas. Okay, yang kedua, pengurusan akademik ni sebenarnya apa? Manusia ni siapa dalam tu? Ada dua kategori manusia, iaitu pelaksananya ataupun pentadbir ataupun orang-orang yang mentadbir menguruskan. Yang kedua adalah lecturer, ada pensyarahnya. Bagaimana saya nak tanya soal communication antara dua kumpulan manusia ini? Adakah dua kumpulan manusia ini boleh bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik? Kalau baik,
okey, alhamdulillah. Okey. Jadi di space sebenarnya kita mungkinlah perlu lebih banyakkan connection, communication yang baik antara dua Setuju. tadi, Setuju. pensyarahnya dengan tim Kumpulan pengurusannya, atau bukan pentadbir pengurusan, kita lah kemudian kan. pentadbirnya. Ya, ya. Okey, dengan yang clerk dan sebagainya Yang ni lah. support punya, Okey, yang betul. support kita ni. Jadi supaya semua faham pengurusan akademik ni, ataupun kalau dalam bahasa lain kita tak sebut akademik lah, kita kata process delivery of knowledge. Okey, penyampaian ilmu katakan. Untuk penyampaian ilmu ni sebenarnya sama je. Pertama sekali, apa yang nak disampaikan ni kita sebut sebagai program lah. Program ni ada yang 2 hari, ada yang 2 jam, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun. Betul, bergantung. Kemudian bila perkara pertama kena buat, kena enroll, masuk dulu, masuk daftar dulu. sebagai pelajar atau peserta. Bila dah masuk daftar, kemudian tengok apa konten nak kena ambil, nak kena daftar konten lah. Kita panggil daftar subjek lah kan. Betul, daftar khusus so kita. dia akan ikut sistem tu. Itu dia punya flow lah. Flow dia. And then last kali dia mesti di-access. Mana ada proses assessment, dinilai. Betul. Dapat A ke, dapat B ke, B ke, dapat dapat C C ke, betul. And then ataupun pointer berapa-berapa, and then grade lah. Grade, Disahkan, betul. selesai program. Selesai. Proses sama kot. Tak kira lah pendek ke 2 jam ke, program sejam ke, 1 hari ke, 2 hari. Sebenarnya sama prosesnya. Sebab tu untuk leankan proses akademik ni sebenarnya mudah. Cuma orang-orang yang dalamnya, yang menguruskan akademik ni Faham. perlulah diberi penerangan begini bagi saya lah kan. Saya sebenarnya daripada Badan Pengurusan Kualiti dan Risiko, inilah antara platform bila dah dipanggil next on ni kan. Platform tu saya sampaikan. Sebenarnya kita lihat, cuba kita berfikiran terbuka. Kita lihat supaya benda ni sebenarnya bukanlah satu benda yang berbeza antara satu sama lain. Betul. Cik Sam, saya percaya mungkinlah pelaksanaan pada tahun pertama atau mungkin 2 bulan pertama, 3 bulan pertama kita rasa sukar. Tapi lama kelamaan inilah kerja aku. Okey, saya nak contoh di space. Sebenarnya kita ada contoh yang kita leankan satu proses kerja. Okey. Kalau Puan Maira ingat apa? Kita leankan Yang telah pun berlaku, kita wujudkan bahagian pengambilan pelajar. Oh, betul. Ya, dulu sebenarnya Duduk di bawah bahagian pengambilan YPSM. pelajar ni dia di bawah pusat pengajian separuh masa, ada pengambilan sendiri, pusat pengajian diploma ada pengambilan sendiri, ada pusat pengajian ijazah pun dia nak ada pengambilan sendiri. Betul. Jadi bila sinkroniskan, kita wujudkan bahagian pengambilan pelajar. Jadi pengambilan pelajar ni salah satu contoh lean yang kita dah buat dekat space. So kalau contohnya kita tak nak buat untuk semua, seperti mana kita wujudkan bahagian pengurusan akademik untuk manage all the proses-proses yang saya sebut tadi, kita mungkin boleh glance through ataupun highlight beberapa proses sahaja dahulu. Contoh exam dulu. Lepas tu urusan sistem pendaftaran subjek. Kan kita boleh buat benda-benda tu sebenarnya. Tak mustahil lah. Tak mustahil, betul. Ada jalannya kan, ada jalannya. Cumanya kesediaan staff untuk kata orang tu. Yelah, saya pun staff dan saya pun rasa kita di peringkat tersebut lah. Cumanya kita percaya bahawa perkara ini perlu disambut, perlu disahut. Kalau tidak, kita akan duduk dalam kita punya satu kitaran, kita punya satu pusat yang benda yang sama, masalah yang sama kita akan hadapi. Dia tak akan ada perubahan masalah. Inilah saya nak cakap dengan Puan Umairah. Ya, cakap Cik Zam. Kita jangan anggaplah masalah kita ni besar sangat. Okay. Faham. Sebab bila kita sebut pasal orang kualiti ni, pasal orang kualiti ni, cerita you punya masalah ni besar lah. Tak. Kita nak cerita sebab tu kita pergi pada individu punya perubahan dulu. Okay. Maknanya cuba baiki diri kita. Kita adapt dulu. Yang individu ni kena adapt dulu. Kita adapt dulu. Lepas tu barulah kita pergi pada kita punya organisasi, which is tanggungjawab asal untuk ubah organisasi kita atau betulkan kita punya department tu adalah bos kita ataupun kita punya management. Lepas tu pergi higher level lagi untuk ubah kepada pejabat-pejabat pengarah ni adalah pengarah kita. Ini pada ITN Space ataupun pada Space ni sendiri adalah dekan atau CEO-nya. Jadi yang tu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita di level kita lah. Diri kita dulu lah. It start from us. Cuma apa pun berlaku, sama ada kita carry to tempat yang betul atau tempat yang mungkin berliku-liku, tapi masih betul, tapi dia masih dinaudhakan oleh orang atasan kita. It's not ours. Jadi kita buat yang terbaik untuk kita punya kita punya scope of job lah. Ubah diri kita, kita cuba faham yang kita pun semua nak benda yang baik. Itu je. Betul. Saya pun boleh merangkumkan kat sini bahawa it start from us, diri kita yang kena, kata orang tu kita yang kena berubah dahulu
supaya menjadilah satu TQM yang lebih baik, kita menjana satu perusahaan lebih baik, improve kerja. Bila kita improve kerja, pelanggan pun mungkin lebih baik, lebih suka, lebih berkualiti dan sebagainya. Kan Cik Zam kan? Betul. Itu je Cik Zam. Sekarang ni pun kita punya podcast, maknanya kita punya sesi tu dah nak habis lah kan. Kita sembang nanti orang nak buat kerja juga. Tak sikit je lagi boleh? Boleh lah, tak, mestilah saya kan tak boleh. Nak bawa TQM ni yang sekarang punya. TQM ni sebenarnya dah lama, daripada tahun 50 lagi. Orang barat cerita. Tahun 50 lagi. Cerita dia. Tapi kalau kita contoh, kita sebut pasal quality control, kita cerita pasal produk. Betul. Produk tu berkualiti kita. Tapi kalau kita kata pasal quality assurance, dia adalah isu berkenaan dengan produk dan juga proses dia. Okey ke tak okey. Betul. Kalau kita cerita pasal TQM tadi, kita cerita pasal company ataupun organisasi manusia tu, proses dan juga produknya. Tapi untuk sekarang ni, zaman ini, TQM ni dibawa dengan lebih besar lagi. Dia libat urus bersama dengan customer, stakeholder dan juga pembekal. Siapa yang terlibat sebagai third party yang membekalkan semua, tak kira lah, perkhidmatan ke produk ke apa sahaja, dia rangkumkan dalam TQM 4.0. Jadi yang ini sebenarnya akan jadi lebih integrated semua orang. Macam seolah-olah kita kena kawal pembekal kita tu mesti yang terbaik. Betul. Kita kena pilih yang terbaik supaya kita customer kita ni terbaik. Kita mesti entertain dengan cara yang lebih baik. Gitu. Jadi kita buat kerja bukan untuk kita sahaja, kita niatkan Allah SWT. Betul. Dan supaya yang terbaiknya adalah dapat dirasakan oleh orang yang menerima servis atau produk kita. Agreement. Dan itu saja untuk kita punya perkongsian pada hari ini. Dan juga terima kasih juga pada Encik Zam kerana sudi meluangkan masa hadirlah kan. Terima kasih dengan dia jugalah punya blazer. Terima kasih handsome Encik Zam. Terima kasih lah. Kan. Encik Zam, terima kasih Encik Zam. Dan juga kita pastinya kita punya kupasan idea kita, perbincangan kita ini, dia bukan untuk mempersoalkan kerja orang ke apa ke tidak Encik Zam. Ia lebih kepada untuk kita berkongsi idea dan juga untuk lebih baik je lah. Semoga bermanfaat. Bermanfaat kepada semua orang. Okey. Dan jumpa lagi pada podcast yang episod akan datang, okey, dengan topik yang lebih menarik, dengan tetamu jemputan yang lain. Dan pastikan anda stay tune dengan kita dan juga jangan lupa untuk saksikan kita di Facebook Space UTM dan juga di YouTube. Okey. Bye. Bye Cik Zam. Terima kasih.